Okay, Assalamualaikum. Segmen Sembang Seram telah mengeluarkan satu produk makanan yang baru. Kalau sebelum ni mi seram berapi kari, dan kali ini produk yang kedua dia keluarkan adalah mi seram berapi tom yum. So ni aku baru je beli semalam dan dah dapat dah. So jom kita tengok. Macam biasa dalamnya ada 3 pack. So dia punya packaging dia macam ni. Oh, memang sedap. So penyediaan dia mudah je lah kan, iaitu masak air, didihkan air lah dulu dalam kuali ke dalam mangkuk ke macam mana, kemudian masukkan mi seram berapi dengan perencah yang disediakan. So mudah je lah. So siap dalam masa 7 hingga 8 minit. Okey, jom kita try . Okey, hidangan mi seram berapi dah siap daripada tom yum ni, perasa tom yum yang ni, dan aku dah siap masak ni. Okey, aku dah rasa. So apa yang aku boleh komen adalah setelah rasa kuah dia, memang betul dia rasa tom yum. Cuma mungkin aku buat sambal tadi terlebih, dia rasa pedas sikit untuk akulah. Tapi untuk orang lain yang suka makan pedas, tak kisahlah. Untuk aku sedikit pedas, tetapi tom yum dia memang rasa sedap. So kepada korang yang berminat nak dapatkan mi seram berapi daripada tom yum yang macam ni, sila klik link yang diberikan. Okay, bye.